Antara brand mahal yang aku teringin sangat nak pakai adalah Aulumo. Aku dah rasa banyak brand-brand yang mahal untuk casing, tak kisahlah daripada Banks ke, Toras ke, Quadlock ke dan beberapa brand lain yang mahal. Tapi untuk Aulumo aku rasa macam tak mampu lagi nak beli dia punya casing yang mahal tu, tapi aku beli satu aksesori daripada Aulumo yang aku boleh pakai dengan aku punya casing yang lebih kurang sama macam Aulumo tapi dia brand lain. So, jom kita unbox aksesori daripada Aulumo yang mahal ni. Kotak dia sangat cantik dapat premium, sesuai lah dengan harga dia kan. So koyakkan kat sini, buka macam ni, buang dia punya stiker depan ni, and then ini adalah aksesori yang aku dapatkan yang mahal daripada Aulumo. So benda ni adalah stand untuk handphone korang dan dia melekat-melekat MagSafe. Tak kisahlah MagSafe tu kat phone korang ataupun dekat korang punya casing, boleh lekat macam ni dan boleh biarkan dekat handphone korang. Dia tak tebal mana pun, dapat tak sangat nipis, lebih kurang sama macam kamera punya bumper ni dan dia boleh jadikan sebagai stand. Korang boleh buka macam ni dan korang boleh pusing-pusingkan. Jadikan sebagai stand. Nak pegang phone sambil berjalan pun boleh buat macam ni, so lebih selesa lagi. Ada satu benda yang memang menarik perhatian aku dekat phone stand daripada Aulumo ni adalah dekat bahagian hujung dia ni bukan kosong tau. Okey, hujung dia ni dia ada benda yang korang boleh tolak keluar dan dia akan keluar satu pisau. Jadi pisau ni akan memudahkan korang untuk buka kotak ke, potong kertas ke. Lepas tu dia tersorok macam ni. Memang sangat nice tau. Jadi aku pakaikan phone aku dengan casing yang lebih kurang macam Aulumo punya style tapi brand lain dan letakkan macam ni, stand kat sini . Hui, sangat nice tau. So kalau korang nak dapatkan daripada Aulumo ni, serius harga dia memang mahal. Kalau korang mampu nak beli, korang boleh beli. Kalau tak mampu, korang boleh komen je, baik beli bla bla bla, baik beli bla 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 dekat ruangan komen sebelah ni. Daripada Aulumo. Nice.